Okay guys, beberapa jam sahaja lagi kita akan menyaksikan final World Cup antara Argentina dan juga Spain. Dan sekarang ni aku bukan di Malaysia tapi aku dekat Dubrovnik di Croatia. Okay, kalau korang minat Game of Thrones, korang tahulah dekat mana aku sekarang. Aku tunjuk je view dia, sangat-sangat cantik guys. So inilah dia Dubrovnik di Croatia. Okay, kalau korang layan Game of Thrones, ini adalah King's Landing. So nampak rumah-rumah merah tu dengan istana dia. Lepas tu ada air laut kat sini. Memang cantik gila mat. So macam yang korang tengah tengok sekarang ni, aku pakai baju Spanyol. Tidaklah macam fanatik Spain sangat pun, tapi aku pakai baju ni sebab baju ni cantik sesuai dengan tempat ni. Okay, putih, baju putih, lepas tu dekat Dubrovnik ni memang lawa gila lah kan. Okay, jom kita preview sikit final antara Argentina dan juga Spain. Pertama sekali, okay, aku untuk Spain, kalau nak menang rasanya tak boleh skor dulu kot. Sebab nampak gayanya Argentina ni memang king of comeback. So setiap kali dia kena je mesti dia balas balik. So untuk Spain jangan skor dulu. Bagi Argentina skor dulu. Bila Argentina dah skor, barulah Spain skor. InsyaAllah boleh menang. Untuk Argentina pula, okay, bagi aku antara tim yang mentality sangat-sangat number one kot dekat dunia sekarang ni dari segi mentality. Tengok cara dia orang nyanyi lagu dia orang, cara dia orang keluar padang, okey, cara dia orang berarak masuk ke dalam padang. Aura tu ada guys dengan ada Messi kan. Cakap pasal Messi, of course lah kita nak tengok pertembungan antara Lamine Yamal dan juga Lionel Messi. Seorang umur 19 tahun, seorang umur 39 tahun. Seorang dah pun memegang tahta GOAT, seorang lagi mungkin satu hari nanti mungkin boleh berada dalam conversation yang sama. Yalah, Lamine Yamal dah menang Euro. La Liga pun dah pernah menang. Ballon d'Or pun hampir menang. So kalau dia dapat World Cup, aku rasa Lamine Yamal is the favourite for Ballon d'Or this season lah, kalau dia menang World Cup. Tapi kalau Argentina menang pun, walaupun Messi bermain di MLS, kita tahu Messi punya PR ni memang sangat-sangat padu. Tak pelik kalau Messi pun tiba-tiba pada usia 39 tahun pun boleh menang Ballon d'Or juga. Okay, apa-apa pun, aku tak naklah game macam semalam. Yes, semalam orang boleh kata game tu banyak gol, game tu exciting. Tapi sebenarnya macam dari segi bola sepaknya macam berterabur, macam tengok main petang-petang sebab setiap masa ada jaringan, defend tak proper, build up pun terlalu mudah. So aku rasa untuk game malam ni mungkin lebih tight, mungkin lebih compact, mungkin lebih terjaga. Kita tahu Spain baru bolos sekali je kot dalam World Cup kali ni. Even dengan France yang attacking padu gila tu pun, tak France tak dapat nak score. So Spain is a very good defensive team, manakala Argentina pula akan sentiasa cuba mencari jalan untuk menghasilkan gol dan menang game ni. So sama-sama kita nantikan Spain versus Argentina. Korang komen prediction korang dekat bawah, dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow.